Kenapa, Dok? Kenapa menangis ni? Cik, nak jumpa bapak. Tak boleh jumpa dengan aku. Pergi balik. Alamak, cik, sampai hati bapak. Sampai hati. Do, kerana kau lah aku bercerai dengan Mak Seminah, kau tahu? Kalau bapak tak bercerai dengan Mak Simina, takkanlah bapak boleh kahwin dengan Mak Cik, Pak. Mak Cik ni lawa, Pak. Mungkin kau lawa, Lawa. Ni kau datang sini buat apa? Ya, Mina dah mati, Pak. Mina mati. Mina mati sakit apa? Tertelan kapur barut. Tertelan kapur barut. Alah, Mina. Berapalah kau pergi telan kapur barut, Mina. Berapa banyak dia telan? 12 biji, Pak. 12 biji! Habis, kau datang saya berapa? Nak minta duit, Pak. Nak tanam mayat. Duit? Duit tak ada. Hai, Pak. Kalau bapak tak ada duit, tak guna simpan bini lawa, Pak. Ha? Macam kau lawa, Ya, Pak. Nanti bapak ambil duitnya. Berapalah kau mati, Mina. Hiduplah kau sampai aku beli peti televisyen. Orang mati meninggalkan harta. Kau mati nak melingkupkan harta aku. Jangan mati aku. Nak aku mati, duit aku terlengkup. Berapa ni, Pak? 100. 100 tak cukup, Pak. Apa pula tak cukup? Mina besar, Pak. Kalau dia mati, nak dikapan dengan kain songket. Kain songket nak buat kapan? Tak pernah orang buat. Sudah, pergi balik. Bagilah, darling. Sudah, ini tak boleh kasih muka budak-budak ni semua. Pak. Pakcik lawa, Pak. Ha? Lawa. Pakcik kau lawa, ha? Nanti bapak ambil lagi, ha? Tahun dah kau kumpul duit ni, boleh dapat. Kita apalah. Pelingkup lah. Dia bilang bini aku lawa. Tadi dah 100, ni 100 lagi. Telungkup lah dia aku. Nak. 100 ni, Pak. 100. Kalau ikut-ikutkan 200 pun tak cukup, Pak. Tak cukup lagi? Habis berapa kau nak? Semua yang dalam lemari tu, Pak. Semua? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Pak. Makcik lawa, Pak. Ha? Lawa. Lawa, Nanti, ya? Ini sudah melebih ni. Jangan pedal kau nanti bawa kau tahu. Cukup, Pak. Cukup.